Bukan macam dulu lagi. Saya minta maaf ya Puan. Mas tu memang celupar mulut dia. Kadang-kadang saya malu tau dengan perangai dia. Tak apa Kak. Saya sikit pun tak kecil hati. Saya lebih risaukan Badrul. Susah kan? Dua-dua nakkan Anum. Kalau Mbak Tia sukakan Mas, masalah ni tak timbul Kak. Tapi memang Mas tu daripada kecil memang sukakan Batia tu. Sampai dia sanggup fitnahkan Anum. Sampai tak pasal-pasal saya pun subahat sama. Saya menyesal lah bila ingat-ingat balik. Tapi itulah. Kalaulah si Mas tu ada ciri-ciri macam Anum sikit pun jadilah kan. Mesti biar Batia terpikat juga. Bang, abang jangan risau Mulai daripada hari ni, Mas yang akan bertanggungjawab untuk jaga makan dengan minum abang. Lagipun Mas dah banyak buat salah dekat abang, dekat Anum. Mas nak berubah. Mas janji. Abang nak makan? Tak, abang kenyang. Mas suap. Mas, tinggalkan abang boleh tak? Mama nak cakap pasal Mas Turah. Mama tak payahlah nak buat kerja sia-sia ni, Ma. Mama tak payahlah nak rancang macam-macam. Tak guna, Ma. Hati saya tak akan berganjak. Batia, takkanlah Batia tak boleh bagi sikit pun peluang pada Mas Turah? Ma, tolonglah, Ma. Saya tak berminat nak cakap pasal benda-benda ni, Ma. Tolonglah. Saya merayu ni, Ma. Tolonglah. Batia tahu tak? Hancur hati Mama ni bila tengok korang adik-beradik. Habis hati saya, Ma. Hati abang macam mana? Dengan sikap pilih kasih Mama. Ma, saya dah buat macam-macam. Tahu tak? For this family. Saya jadi anak yang terbaik. Abang yang terbaik. Kawan yang terbaik. Kekasih yang terbaik. Tapi tak pernah cukup. Saya dah buat segalanya, Ma. Semua yang Mama minta saya buat. Hello, Anum. Baru Mak Lang ingat nak call Anum tau. Alia-alia Anum dah call Mak Lang. Anum okey tak tu kat sana? Tak okey sangatlah ni, Mak Lang. Keadaan masih sama lagi. Bang Badrul duk bergurung je dalam bilik. Susah Anum. Bang Bahagia pula Syed nak paksa-paksa Anum buat keputusan ikut hati. Aden pun masih marah kat Anum, Mak Lang. Oh, sabar ya Anum Mak Lang faham sangat tau. Mak Lang sedih sangat ni, Mak Lang. Anum tahulah Anum menumpang je kat sini. Anum nak balik kampung ke? Mak Lang boleh teman. Baik. Ya Allah. You okay? Baik dah okay. How you feeling? You alright? Mama, Mbak okey lah, Mama. Mama relax, okey? Mbak nak mulakan hidup baru. Hidup baru? Ya, hidup baru, Mama. Hidup baru Bat dengan Anum. Anum kan milik Bat. Bat tahu kan yang abang dah melamar Anum. Dan Anum terima. Kan? Mama, Ya. sebab apa Anum datang sini? Jaga Bat. Betul? Jaga Bat. Ya. Jaga makan minum Bat. Jaga kesihatan Bat. Ya. Jadi Bat yang lebih cinta ke Anum, lebih kenal Anum dulu sebelum Mbak Tia. Betul tak, Mama? Bukan macam dulu